Prinsip yang kedua, Al-Quran dan Sunnah yang suci adalah rujukan bagi setiap Muslim dalam mengetahui hukum hakam. So kat sini dia punya pengkhususan tu pasal ahkamul Islam, ahkam. So ada dua clause dia sebut situ. Untuk Quran kena relate dengan isu peraturan bahasa Arab tu. Tak boleh nak ngada-ngada terlajak sana terlajak sini. Dan dalam memahami Sunnah ada isu adakah sahih atau taklah kalau kita cakap pasal ilmu rijal ni kan. So word yang Al-Albani kat sini ialah fi ta'rifi ahkamul Islam. So ada yang boleh tanya sebenarnya, Quran dan Sunnah saja ke? Kan ada ijma', qiyas, ihtisan kan. Tapi benda tu dah termasuk di bawah umbrella Quran dan Sunnah lah kalau nak kata dia punya discussion kan. Sebab dari mana datang semua-semua benda pun as guided by Quran dan Sunnah juga. Dia bukan kita pandai-pandai kata boleh qiyas tu tanpa backing of indicator of Quran dan Sunnah. Now, kita terima kan penyatuan hati dengan adalah perkara yang disepakati. Sebab tadi ada yang tanya, boleh ke berbeza-beza grup, berbeza jemaah dan sebagainya. Now, point dia kat sini penyatuan hati tu memang core ajaran Islam. Innamal mu'minuna ikhwah dan sebagainya kan. So, kalaulah ada grup jemaah, kumpulan whatever yang kita panggil, memang dia mengajar untuk memecah belahkan hati. Macam mana? Siapa yang tak join grup kita memang whatever lah. Kalau dia guna label yang menyebabkan hati tu jadi tak ada ukhuwah apa semua, dan by default dia jadi salah lah. Tapi kalau ada banyak grup tapi tak ada isu benda tu kan, maknanya kalau berjumpa berukhuwah dan kita rasa kita sama-sama berjuang untuk Islam apa tu, dan dia jadi tak ada isu lah, faham dalam konteks tu. So ataupun sebenarnya setengah tu sama grup pun, semua apa, anak negeri so and so, tapi dalam tu pula ada dah dua camp yang duk gaduh, tak ada ukhuwah dan sebagainya. So kita kena faham yang isu kesatuan tu bukan isu physically duk serumah ke satu grup ke apa, tapi kesatuan hati tu. Opinion boleh berbeza, macam para sahabat pun opinion berbeza, tapi dia tak pernah sampai hati tu berbeza, faham? Tak ada, sebab Abu Bakar cakap ni, Umar cakap ni, tak nak kawan lah gitu, dia tak pernah jadi gitu.